Okay, Assalamualaikum. Video ni kita nak buat soalan chapter 8. So, saya cadangkan awak buat sendiri dulu. Nanti kalau awak tak reti baru awak rujuk video ni. Lepas tu disclaimer, saya takkan buat solution yang full lah untuk setengah soalan yang sangat mudah bagi saya. Saya akan tunjuk cara nak buat, tapi saya takkan tunjuk calculation dia. Awak tekanlah calculator sendiri Okay, first kita tengok dulu formula yang diberikan. So, kita diberikan formula wavelength in a lot of terms. Okay, contoh kalau yang ini wavelength in terms of momentum. Kalau yang ini wavelength in terms of mass and velocity. Dia tukar P jadi mv Then kat sini kita ada wavelength in terms of applied voltage. Ni adalah applied voltage. And then kita ada wavelength in terms of apa ni? Kinetic energy. Kinetic energy ni adalah in joule dalam unit joule. Okay, so sekarang kita ada beberapa formula lambda. Semua ni kita panggil sebagai de Broglie wavelength. So sekarang kita nak apply lah equation ni. So kita tengok dulu soalan pertama. Okay, soalan pertama, we are given an electron which has a de Broglie wavelength of 2 times 10 to the power of negative 11. Calculate the momentum of electron. Okay, benda pertama awak kena buat bila awak dapat soalan chapter 8 ni adalah kena pasti partikel yang terlibat. So partikel yang terlibat adalah elektron, and then kita diberikan dia punya wavelength. So awak diminta untuk cari momentum. So awak boleh cari momentum menggunakan lambda equal to H over P, sebab awak dah ada lambda. And then H ni adalah nilai Planck constant. Okay, nilai constant yang ada pada list constant dekat depan tu. Jadi sila rujuk sendiri berapa nilai dia. Okay, and then awak boleh kira lah momentum. Okay, next dia minta awak cari speed of electron. Okay, speed of electron iaitu V. Awak ada beberapa method untuk cari speed of electron. Sama ada awak guna balik formula wavelength dalam bentuk yang ini in terms of speed, ataupun awak boleh terus guna P equal to mv, momentum, sebab awak dah ada momentum daripada soalan 1. Okay, and then mass ni adalah mass of electron sebab tu awak kena pasti partikel apa yang terlibat. Okay, so ni mass of electron. Jadi mass of electron nak dapat dari mana? Dekat depan list of constant ada, cari kat situ. Okay, next, second question. In an experiment, electrons are accelerated from rest through a potential difference of 3 megavolt. Determine the de Broglie wavelength, momentum, and kinetic energy. So, satu eksperimen kita ada elektron, and then elektron mempunyai potential difference 3 megavolt. Ini adalah applied voltage V besar. Okay, and then dia minta kita cari wavelength, momentum, and kinetic energy. Okay, first kita cari dulu wavelength. So wavelength, kalau kita ada applied voltage, awak boleh guna formula yang ini, H over square root 2 MeV besar. Ingat ni applied voltage, bukan V speed. Okay, lepas tu gantikanlah nilai dia, and then awak akan dapat lah wavelength. Okay, and then untuk momentum, awak boleh kira guna P equal to mv. Tapi kita mana ada speed. Okay, jangan confuse benda ni dengan ni tak sama. Okay, kita tak ada speed, jadi kita tak boleh lah guna equation P equal to mv. So kena fikir cara lain untuk kira momentum. Since kita dah ada wavelength, kita boleh guna balik. Wavelength adalah sama dengan H over momentum. Okay, cari pula momentum dari sini. Okay, and then for kinetic energy of electron, awak boleh guna formula lambda yang ada kinetic energy pula, iaitu lambda equal to H over square root 2 mk. So sekarang ni awak boleh guna formula yang ni pula untuk cari kinetic energy dia, dan awak akan dapat kinetic energy awak dalam unit joule. Okay, next, kinetic energy of an electron in a vacuum is 6 electron volt. So kita punya partikel sekarang ni elektron, dia bagi kita K tapi in electron volt. Okay, kena tengok unit dia betul-betul Okay, lepas tu obtain the wavelength associated with the electron. So kita nak lambda. Okay, lambda kalau kita ada K adalah formula dia yang inilah, formula lambda yang ada K. Tapi masalahnya sekarang ni, K dalam formula ni mestilah dalam unit joule. Okay, jadi apa yang awak kena buat adalah awak kena convert dulu K yang diberikan kepada joule. Macam mana nak convert K from electron volt to joule? Apa yang awak kena buat adalah kali 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 kali dengan charge of electron. Kalau awak nak tukar joule ke electron volt, dan awak kena bahagi 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. So sekarang ni awak gantikan Planck constant,
tengok ni, saya tunjuklah sikit. Lepas tu square root 2 mass of electron 9.11 kali 10 kuasa negatif 31. And then K tu awak salin dulu nilai dia, iaitu 6. Lepas tu kali dengan charge of electron 1.6 times 10 to the power of negative 19. Okay, lepas tu awak akan dapat lah awak punya wavelength. Okay, number 4. In Davison-Germer experiment, an electron is accelerated from rest through a potential difference of 2500 volt. And the diffraction pattern is observed on the tube screen. So ingat, untuk Davison-Germer experiment, dia akan buat electron diffraction experiment. Bila electron tu diffracted, awak akan nampak interference pattern dekat screen dalam bentuk ring. Okay, awak akan nampak bulat-bulat-bulat, cincin-cincin. Okay, kemudian dia minta kita cari wavelength untuk elektron tersebut. So kita dah diberikan applied voltage, jadi awak kena guna formula wavelength yang berkait dengan applied voltage lah, iaitu H over square root 2 MeV. Okay, and then just masukkan je nilai yang dah diberikan, anda awak akan dapat wavelength. Kalau awak tak dapat nilai, maksudnya waktu awak tekan calculator tu awak tak dapat, then awak boleh tanya. Okay, next question B, calculate the momentum of electron. So momentum macam biasa, since awak dah ada wavelength, so awak boleh guna equation yang mengaitkan wavelength dengan momentum. Okay, question number 5. A moving proton has de Broglie wavelength of blah blah blah. Calculate its speed and kinetic energy. So sekarang ni partikel kita adalah proton pula. Sebab tu penting awak kena pasti dulu partikel jenis apa, supaya kita tahu mass apa yang patut digunakan. Okay, lepas tu kita berikan wavelength dia. First kita kena cari speed. Speed adalah V. Since kita ada wavelength, so kita kena kaitkan wavelength dengan speed lah, iaitu H over mv. Cuma H kat sini, m kat sini mestilah mass of proton. Okay, tapi mass of proton nak dapat dari mana? Mass of proton diberikan dekat list of constant dekat depan tu, muka surat depan. So once again pergi check dekat muka surat depan apa mass of proton, gantikan kat dalam ni. Okay, lepas tu carilah speed dapat berapa. Okay, and next dia nak kinetic energy pula, tapi dalam electron volt. So kena baca betul-betul. Dia nak K tapi dalam electron volt. So awak boleh cari K bila awak dah ada wavelength kan. Formula yang mengaitkan wavelength dengan K adalah wavelength sama dengan H over square root of 2mk. Okay, and then awak gantikanlah H Planck constant, mass of proton, and then lambda ni daripada soalan. Lepas tu awak akan dapat K. Awak akan dapat nilai K awak sama dengan 5.26 kali 10 kuasa negatif 20 joule. Okay, so ini dalam joule, tapi soalan nak dalam electron volt. So apa yang awak kena buat kalau nak dapatkan K dalam electron volt, awak kena bahagikan nilai joule tu dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Barulah awak akan dapat K dalam electron volt. Okay. Okay, soalan B. A beam of X-ray has a wavelength of 2 times 10 to the power of negative 11 meter. Calculate the momentum of the light. So yang ni dia bagi kita X-ray, kita ada wavelength dia, and then kita kena cari momentum dia. Momentum apa ni? Momentum P. Betul lah. Okay, so since kita dah ada wavelength, dan kita boleh kira momentum menggunakan lambda equal to H over P. Senang je guys. Boleh jawab nanti tidur ni, patut boleh dapat 3 markah tu. Okay, seterusnya nombor 6. Calculate the speed of neutron with the de Broglie wavelength of 9 times 10 to the power negative 11 meter. So dia minta cari speed, and then partikel kita sekarang adalah neutron. Okay, lepas tu dia bagi kita lambda. So kita nak cari speed, kita ada wavelength, kita boleh guna lambda equal to H over mv. Okay, cuma m ni sekarang kena gantikan dengan mass of neutron. Mana nak dapat mass of neutron? Dekat list kat depan tu. Semua dia bagi. Jadi pergi tengok list kat depan, kira berapa lambda, dapat berapa speed. Okay, next number B. Calculate the wavelength of an electron that has been accelerated across a potential difference of 100 volt. Dia nak cari wavelength untuk elektron yang mempunyai applied voltage 100 volt. So, apa equation yang mengaitkan wavelength dengan applied voltage? Lambda equal to H over square root 2 MeV. Kira lah
gantikan semua nilai, dapatlah lambda. Cuma mass kat sini adalah mass of electron. Okay. Lepas tu lagi satu, pelajar selalu terlupa E ni. E ni lagi lupa, dia adalah charge of electron, iaitu 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Dia bagi juga kat depan. Next, question number 7. A beam of electron is accelerated through a potential difference of 4,500 volt in a Davison-Germer experiment. So awak ada elektron, and then dia bagi applied voltage, and then dia minta awak cari de Broglie wavelength. So macam biasa, apa lagi cara untuk kira lambda kalau dah ada V besar? Of course lah guna formula Hawke ini. Macam biasa, gantikan mass of electron dengan charge of electron yang betul. So, second question. Will the diffraction pattern becomes larger, remain unchanged or narrower when proton is used instead of electron? Justify your answer. So dia tanya kat kita, apa jadi kat diffraction pattern bila kita guna partikel yang lain? Kita bukan guna elektron, kita guna proton. So diffraction pattern yang kita cakap sekarang ni adalah Davison-Germer punya eksperimen tu, iaitu dia akan nampak ring, dia akan nampak cincin-cincin tu. Sekarang kita nak tahu wavelength untuk cincin ni adakah lagi besar ke, lagi kecil ke, atau tidak berubah. Okay, so apa yang awak kena tengok adalah perbezaan antara proton dengan elektron. So sekarang ni dia guna proton instead of electron. Apa beza antara proton dengan elektron selain daripada charge positif negatif? Okay, beza dia adalah proton, dia punya mass adalah lagi besar daripada mass of electron. So boleh tengok balik dekat depan tu, mass of proton, lepas tu tengok mass of electron, compare kan nilai mana yang lagi besar. So kita akan dapati mass of proton is bigger or greater than mass of electron. Okay, tulis tu dulu. Okay, and then kita nak tahu what is the relationship between mass of proton dengan mass kita nak tengok apa kaitan mass dengan wavelength, sebab sekarang kita nak tahu wavelength berubah macam mana kan. So kita kena tengok balik equation de Broglie wavelength yang ada mass, iaitu lambda equal to H over mv. Pun awak boleh tengok formula H over square root 2mev. Semua equation ni sama je. Kalau equation yang Hawke ni, awak akan tulis lambda is inversely proportional to the mass. Kalau yang Hawke ni, awak akan tulis lambda is inversely proportional to the square root of the mass. Okay, so dia bergantung kepada equation yang awak guna. Saya tunjuk guna formula yang lagi satu tu lah, sebab kita ada eksperimen Davison-Germer, kita akan libatkan apply voltage. So saya guna lambda equal to H over square root 2mev. So dari sini saya nampak lambda is inversely proportional to square root of m. Okay, sekarang mass of proton is greater, jadi m kita increase. If m kita increase, then wavelength kita akan decrease. Okay, awak boleh tulis lah wavelength of proton kalau compare dengan wavelength of electron. Of course lah, wavelength of proton akan lagi kecil daripada wavelength of electron. Sebab ni sebab bila mass meningkat, wavelength akan lagi pendek. So mass proton lebih daripada mass electron, jadi lambda untuk proton lagi kecil. Okay, lepas tu kalau lambda dia lagi kecil, maksudnya awak akan nampak rings yang lagi dekat-dekat lah, narrower ring, sebab wavelength dia lagi kecil. So awak akan dapat diffraction pattern is narrower. Tulis je lah. Okay, so itulah jawapannya. Saya tertinggal R dekat narrower tu. Okay, ni complicated sikit. Bukanlah complicated, panjang. Okay, you have a particle which is unknown, and the particle is moving 3 times faster than proton. So daripada ayat ni awak dah boleh keluarkan something, iaitu tentang speed dia. So awak boleh cakap kat sini, speed of the particle adalah 3 kali ganda daripada, 3 kali lagi laju daripada proton. So V of proton. Ni V kecil bukan V applied voltage. Okay, lepas tu ratio of de Broglie wavelength for particle to the proton is 1.716 times 10 to the power 4. So yang ni dia bagi awak ratio of lambda. Jadi kat situ awak boleh tulis lambda untuk partikel, bila awak compare dengan lambda untuk proton, adalah sama dengan 1.716 kali 10 kuasa 4.
And then dia minta awak cari mass of the particle. Macam mana nak cari mass of particle bila kita dah ada dua maklumat ni? So awak kena gunalah ratio yang dibagi ni. Okay, so mula-mula kita nak mass kan, jadi awak kena cari formula lambda yang ada mass. Formula lambda yang ada mass adalah formula lambda is equal to H over mv. Boleh guna formula yang lain, cuma complicated. Yang ni simple sikit lah. So bila kita guna formula ni, apa yang awak kena buat sekarang adalah ni awak tulis je, tapi saya nak pindahkan jap benda ni. Okay, so sekarang awak kena gantikan dekat lambda partikel tu, ganti H over mv. Tapi m tu m partikel kali dengan v partikel. Lepas tu untuk proton pun sama, H bahagi mv, tapi m proton kali dengan v proton. Okay, so ni untuk yang ni bahagi dengan ni untuk yang ni. Okay, and then macam biasa awak kena buat matematik sikit. Muat ke ni ya? Tak apa, biar lu. Dia akan jadi terbalik. Bahagi dengan H. So H boleh cancel, and then awak susun balik equation tu, akan jadi mass of proton kali V proton bahagi mass of particle kali V particle. So sekarang ni awak dah tahu kat sini V particle adalah sama dengan 3V proton. So dekat V particle ni awak boleh gantikan maklumat ni, iaitu mass proton V proton bahagi mass particle kali dengan 3V proton. Ingat saya ganti kat sini hot ni. Ok, lepas tu since atas bawah ada V proton, jadi awak boleh cancel. So tinggal mass proton bahagi mass particle kali 3. Jadi sekarang awak dapatlah satu equation. Ya Allah, semok lah weh, stres aku. So awak tahu lambda partikel per lambda proton adalah sama dengan mass proton bahagi mass partikel kali 3. Okey, jadi awak dah tahu lambda punya ratio ni sama dengan 1.716 kali 10 kuasa 4. Soalan dah bagi dah Okey, lepas tu awak boleh samakan dengan mass of proton. Mass of proton awak boleh dapat daripada list kat depan tu, iaitu 1.672 kali 10 kuasa negatif 27. And then bahagikan dengan 3 kali dengan mass particle. Lepas tu nanti masuk dalam kalkulator lah, sebab kita nak mass of particle ni. So kira je mass of particle akan dapat berapa. Okay, dalam kg. Okay, itu cara untuk buat soalan tu. Okay, next. Awak ada de Broglie wavelength untuk proton. Okay, so sekarang ni kita tengah cakap pasal proton. Dia minta kita cari speed and kinetic energy for the proton. So speed, kalau kita dah ada wavelength, awak boleh guna lambda equal to H over mv dengan syarat mass must be for mass of proton and H is the Planck constant. Okay. Lepas tu nak cari kinetic energy, ada dua cara, iaitu sama ada awak guna lambda is equal to H over lambda is equal to, ya Allah buruknya lambda aku. Lambda is equal to H over square root 2mk. Ataupun awak boleh je kira terus guna half mv squared. Cuma kalau nak kira guna half mv squared ni, dia ada risiko di mana awak salah kira v tadi. Kan tadi awak kira v daripada ni, lepas tu bila awak guna v yang salah tu, salah lah jadinya. Kalau awak guna ni, yang ni maybe salah, tapi ni mungkin betul lah awak kira. So dia ada dua method. Ikut awak nak guna yang mana. Ingat mass tu mesti mass of proton. Okay, next. B. Determine the applied electric potential for the proton to accelerate and reach this speed. So dia minta awak cari applied electric potential, iaitu applied voltage V besar. Okay, untuk proton accelerate dan reach the speed. Jadi guna je lah formula yang mengaitkan lambda dengan V besar, iaitu lambda equal to H over square root of 2mEV. Okay, settle. Next, number 10.
A photon is a type of elementary particle and always move at the speed of light in a vacuum. Given that the Broglie wavelength of this particle is 800 nanometer, calculate the momentum of photon. So ni photon, cahaya. Dia minta awak cari momentum of photon. Since awak dah ada wavelength untuk photon tu, awak boleh kira momentum menggunakan P lambda. Lambda equal to H over P. Okay, lepas tu gantikan je lah. Jangan lupa tukar wavelength kepada meter, iaitu kali 10 kuasa negatif 9. Okay, seterusnya B, dia minta mass of the photon if it behaves like a particle. Dia nak mass, awak dah ada wavelength of the photon, jadi awak boleh kira guna lambda equal to H over mv. Awak carilah mass of photon daripada sini. Tapi sebenarnya mass of photon scientist define sebagai massless ataupun nilai dia sangat kecil, iaitu kali 10 kuasa negatif 54 macam tu. Tapi tak apa, jawab je lah soalan ni. Next, 11. Calculate the de Broglie wavelength of an electron with a kinetic energy of 1.6 times 10 to the power of negative 17. So kita nak kira de Broglie wavelength untuk elektron, dan dia berikan kita kinetic energy. So guna je lah formula lambda yang berkait dengan kinetic energy. And then K ni dalam joule so dah dalam joule, jadi tak ada masalah. So gantikan je nilai dia, lepas tu awak akan dapat lah lambda.